Kita fikir logik tak buat satu-satu masa hanya 3 tong boleh wujud. Kalau gas habis, kena tunggulah penghantar gas 30 minit, hantar gas, tukar gas, habis tu macam mana nak niaga? So, bila rakyat marah pasal ops gasak, rampas tong gas di kedai makan, apakah balasan Menteri KPDN? Ini bukan salah kami. Ini semua salah kerajaan lama. Pindaan pada tahun 2021 ada masa zaman PH 1.0. Namun, selepas penguatkuasaan, kerajaan PH 1.0 tangguh larangan LPG komersial. Tapi, Menteri dan geng propaganda JKOM semua ulang skrip sekarang. Itu salah kerajaan dulu. Kami hanya ikut undang-undang. Tapi, saya ingat ya, dulu masa PH 1.0 jadi kerajaan pun, mereka sedar rakyat tertekan, mereka U-turn. Pada masa itu, mereka tangguh penguatkuasaan sebab ia naikkan kos makanan dan bebankan perniagaan kecil. Tapi nampak hari ini, ops gasak dijalankan, tong subsidi dirampas daripada kedai makan kecil. Semua salah subsidi katanya. Sebab kos kerajaan 3.4 bilion setahun. So, kita nampak konsistensi anda sebagai kerajaan mana? Mana konsistensi anda dengan propaganda nak turunkan kos sara hidup rakyat? Kalau dasar itu zalim, ubah. Kalau undang-undang itu menindas, pindah. Jangan bersembunyi di sebalik keputusan lama dan jadikan rakyat kambing hitam demi reformasi subsidi. Boleh tak warung dan gerai makan guna tong gas subsidi? Ya atau tidak? Jangan bagilah jawapan yang teknikal terhad kepada 3 tong ataupun 42 kg pada satu-satu masa. Mari kita fikir logik tak buat satu-satu masa hanya 3 tong boleh wujud. Kalau gas habis, kena tunggulah penghantar gas 30 minit, hantar gas, tukar gas, habis tu macam mana nak niaga? So, jangan bertolak dalik dengan ayat teknikal yang keliru kan. Kalau benar nak bantu rakyat, jawab terus terang dan buat keputusan yang adil.